Assalamualaikum. Jam menunjukkan pukul 2. Badan masih lemah, berpuasa di bulan Ramadan yang mulia, tapi harus mencari rezeki. Sejumlah kita pergi ke TRX untuk menyanyi di MRT. Jumpa nanti. Raya menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira hari raya. Sebenarnya itu projek bersama dengan Hong Kong Tourism. I love you, baby. Miss you. Jadi sekarang ni kita sudah berada di TV3 Media Prima untuk Melody juga. Melody ni memang dia banyak program dia. Dia banyak dia banyak dia ni. Kita dapat satu ke? Wah, suka kita dapat cuci baju. Wah, dapat cuci baju. Thank you Daya. Kat rumah tu ada lagi. Jom saya tunjuk office saya. Di sini. Welcome to my office. Hai. Ni bodyguard saya. Muka tegak. Ada. Buka sebelah ni. Oh. Kau? Aku balik gigih balik Subang. Wih, sempat kau Tempat Syat. berapa 7? Ibu yang hebat. Sayang. Dah, all good. Dah. Mana sana? Hai. Jom, saya bawa tour studio saya. Nanti Syah buat macam tu tau. Slow mo tak Syah? Tak boleh, sakit kaki. Ni apa pasal pegang-pegang kepala ni? Okay guys, Alhamdulillah. Dah settle dah kerja Daya hari ni, nasib baik. Sepatutnya saya kena pakai baju warna pink lain, tapi tadi kita tak sempat nak ambil. Jadi nasib baiklah daripada pagi kita pakai pink, Alhamdulillah. Hari ini saya baru jumpa suami saya malam. Siang tadi saya tak ada, suami saya pun tak ada. Iyalah tu. So inilah dia pengakhiran cerita untuk hari ini, dan kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita ambil kesempatan untuk kita bersama-sama mencari keredaan dan keberkatan Allah di hujung-hujung corner ni kan. And thank you of course kepada Daya. Thanks Sedia ambil Daya. kita orang Daya the berdua. best. Thank you so much. Thank you Daya. Bye-bye. Bye. Boleh bro Boleh masuk bro. Okay.